Saya ada terima mesej daripada kawan dalam media sosial ni lah mengenai lorong motor Plaza tu Sungai Petani Utara. Alah masuk lah. Dia kata teruk sangat dah lorong tu, dia pun tak sanggup nak guna lorong tu. Jadi hari ni saya nak tengok macam mana. Oh, tengok banyak agak tempung-tempung. Tempung ada, bonggoi ada. Boleh tahan jugalah. Jadi video ni saya buat sebab dia lah. Sebab saya jarang lalu sini. Sebab saya selalu masuk tu gurun. Jadi ikut pihak Plus boleh tolong tengok, ikut buat resurface sekali lagi lah, bagi cantik sikit. Lagi satu bonggoi tu rasa macam ada pun tak kuat. Tak tahulah, saya jangan lalu kan. Ikut siapa yang kerap lalu, hari-hari lalu sini kan, boleh komen macam mana rasa, patut tak patut ada bonggoi tu. Jalan tu pun warna patah macam tu kan. Saya nak komen lebih-lebih pun bukan saya lalu hari-hari, lama-lama sekali baru lalu. Begitulah cerita dah. Sekian.